Bang, saya nak tanya. Ya. Kalau nak beli rumah, apa fee yang saya kena bayar? Okey, kalau nak beli rumah, yang pertama kita kena tahu transaksi apa yang kita nak buat dengan rumah tersebut. Yang pertama, nak jual rumah atau nak beli rumah. Yang kedua, adakah melibatkan proses dengan bank ataupun tidak. Kalau kita berkata untuk membeli rumah, yang pertama kita kena tahu dalam fee guaman ni, dia sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah yuran guaman. Maksudnya fee yang telah ditetapkan di bawah Solicitor Remuneration Order, yang mana dah ada jadual yang telah disediakan berapa banyak peguam boleh kenakan charge. Yang kedua adalah disbursement, yang itu kita panggil sebagai belanja hangus, seperti stamp duty, pendaftaran di pejabat tanah. Okey, berapa peratus pembeli kena bayar kalau harga rumah tu RM500,000 dan ke bawah? Okey, kalau harga RM500,000 yang pertama, peguam boleh mengenakan charge sebanyak 1.25%. Betul ke orang kata kalau nak beli rumah ni kena ada dua peguam? Sebenarnya bergantung kepada situasi, tak semestinya. Okey, sebab kalau untuk membeli rumah ni, katakanlah anda menggunakan pinjaman dengan bank, ada pinjaman dengan bank. Jadi maksudnya ada dua transaksi. Yang pertama untuk proses jualan, yang kedua untuk proses pinjaman perumahan. Okey, katakanlah kadang-kadang ada lawyer ni dia boleh buat jualan saja tapi tidak boleh membuat proses pinjaman dengan bank, sebab katakanlah mungkin peguam tersebut bukan panel, dia mungkin anda perlu menggunakan dua peguam di situ. Apa yang peguam charge di bawah disbursement tu? Okey, kalau di bawah disbursement ni biasa tengok kepada transaksi apa yang perlu dilakukan lah. Okey, antaranya untuk disbursement ni adalah untuk stamp duty. Yang kedua adalah untuk proses pendaftaran di pejabat tanah. Yang ketiga juga untuk kos perjalanan dan kos dapat peguam, sepertinya kos untuk printing dan yang lain-lain lah. Peguam ni bukan suka-suka hati nak charge, kita bayar ikut apa yang perlu, berarti untuk kita sempurnakan transaksi tersebut. Okey bang, last question. Apa? Nak free lagi lah?